Hantar ke belakang semula. Mungkin mencari rakan di seberang sana. Tidak offside. Peluang untuk kapten pasukan menambah. Oh, itu dia. Ya, di mana tengok mungkin untuk settle down terlebih dahulu. Tapi ini peluang untuk Jelun. Nampaknya 2 lawan 4. Dan kini 3. Peluang untuk Jelun. Dan ini dia. Jaringan untuk Jelun FC. Ini peluang untuk Jelun. Tidak ada rakan ataupun tidak ada lawan mengganggu di sana. Mungkin lambat sedikit. Lambat sedikit. Peluang untuk Jelun. Dan jaringan mudah. Saya sangkakan itu satu percubaan, namun itu satu hantaran ke tengah. Tapping daripada Rohai. Adakah percubaan terus ataupun mencari rakan di bahagian tengah? Hantaran daripada kapten pasukan dan tandukan. Oh, hasil jaringan. Mudah tandukan daripada pemain paling cilik. Dan ini Faizal Naim. Hantar ke sebelah kanan. Hantar ke tengah. Baik untuk Ashraf Alifuddin. Peluang dan terus percubaan. Oh, jaringan. Bahagian near post yang dicari-cari. Ya. Hantaran daripada Anas. Tidak offside. Peluang untuk Jelun ketika ini. Lepas, baik. Percubaan terus. Oh, dan jaringan. Dapat ditepis sebenarnya. Tapi jaring Azmi. Hantar ke depan kepada Ashraf. Lepas, baik. Larian yang dapat memintas di sana. Peluang untuk Jelun. Dan dapat dikeluarkan. Peluang dan jaringan. Diambil semula. Yusri. Akbarul Asfa mencari rakan di sana. Ini peluang untuk Ashraf Alifuddin. Hat-trick untuk petang ini. Betul kata rakan-rakan cilik saya di sini. Hat-trick terhasil dan jaringan ke-8 berjaya menjelma.